Bagaimana jika saya beritahu anda bahawa rasa gatal yang tidak bersalah itu yang telah anda abaikan selama berminggu-minggu mungkin merupakan cara tubuh anda menjerit kepada anda bahawa ada sesuatu yang tidak kena? Perasaan menjengkelkan yang anda kaitkan dengan cuaca kering, pakaian sintetik atau sekadar faktor usia sebenarnya mungkin merupakan cara senyap namun terdesak kanser cuba memberi amaran kepada anda sebelum terlambat. Dengar baik-baik. Apa yang akan saya dedahkan kepada anda hari ini bukanlah teori konspirasi atau cerita dongeng orang tua-tua. Ia adalah sains perubatan yang nyata dan kukuh. Menurut penyelidikan onkologi terkini, lebih daripada 40% orang yang didiagnosis dengan kanser sistemik tahap lanjut mengalami pruritus, kegatalan berterusan, di kawasan sangat khusus pada tubuh antara 6 bulan hingga 2 tahun sebelum menerima diagnosis mengerikan mereka. Masalahnya, jenayah sebenar di sini ialah tiada siapa yang memberitahu mereka untuk memberi perhatian kepada tanda-tanda tersebut. Tiada siapa yang menjelaskan bahawa sistem imun mereka sudah menjerit meminta tolong. Hari ini, saya akan mengubahnya. Sebagai seorang doktor dengan pengalaman klinikal berdekad-dekad, saya telah melihat terlalu ramai pesakit datang apabila tidak banyak lagi yang boleh dilakukan semata-mata kerana mereka mengabaikan gejala kecil. Saya akan tunjukkan kepada anda dengan tepat apakah isyarat-isyarat tersebut pada tubuh anda. Dan saya mahu berlaku jujur secara brutal dengan anda. Mengesan ini tepat pada masanya bukan sahaja boleh menyelamatkan nyawa anda, ia boleh menyelamatkan simpanan seumur hidup anda. Kerana merawat kanser tahap 1 adalah pelaburan masa. Merawatnya pada tahap 4 adalah malapetaka kewangan yang menelan harta pusaka dan wang persaraan. Bagaimana jika saya beritahu anda bahawa rasa gatal yang tidak bersalah itu yang telah anda abaikan selama berminggu-minggu mungkin merupakan cara tubuh anda menjerit kepada anda bahawa ada sesuatu yang tidak kena? Perasaan menjengkelkan yang anda kaitkan dengan cuaca kering, pakaian sintetik atau sekadar faktor usia sebenarnya mungkin merupakan cara senyap namun terdesak kanser cuba memberi amaran kepada anda sebelum terlambat. Dengar baik-baik. Apa yang akan saya dedahkan kepada anda hari ini bukanlah teori konspirasi atau cerita dongeng orang tua-tua. Ia adalah sains perubatan yang nyata dan kukuh. Menurut penyelidikan onkologi terkini, lebih daripada 40% orang yang didiagnosis dengan kanser sistemik tahap lanjut mengalami pruritus, kegatalan berterusan di kawasan sangat khusus pada tubuh antara 6 bulan hingga 2 tahun sebelum menerima diagnosis mengerikan mereka. Masalahnya, jenayah sebenar di sini ialah tiada siapa yang memberitahu mereka untuk memberi perhatian kepada tanda-tanda tersebut. Tiada siapa yang menjelaskan bahawa sistem imun mereka sudah menjerit meminta tolong. Hari ini, saya akan ubahnya. Sebagai seorang doktor dengan pengalaman klinikal berdekad-dekad, saya telah melihat terlalu ramai pesakit datang apabila tidak banyak lagi yang boleh dilakukan, semata-mata kerana mereka mengabaikan gejala kecil. Saya akan tunjukkan kepada anda dengan tepat apakah isyarat-isyarat tersebut pada tubuh anda. Dan saya mahu berlaku jujur secara brutal dengan anda. Mengesan ini tepat pada masanya bukan sahaja boleh menyelamatkan nyawa anda, ia boleh menyelamatkan simpanan seumur hidup. Kerana merawat kanser tahap 1 adalah pelaburan masa. Merawatnya pada tahap 4 adalah malapetaka keuangan yang menelan harta pusaka dan wang persaraan. Tetapi sebelum kita masuk ke butiran yang akan menyelamatkan nyawa anda, saya perlukan anda melakukan sesuatu untuk diri anda sekarang juga. Tekan suka pada kandungan ini dan langgan saluran ini. Saya tidak mengatakannya kerana riak, saya mengatakannya kerana algoritma perlu tahu bahawa orang bijak seperti anda mahukan maklumat perubatan sebenar, bukan tarian viral. Lakukan sekarang, lindungi kesihatan anda dengan maklumat. Baik, mari kita bedah kebenarannya. Saya mahu jelaskan dari awal, bukan semua gatal itu kanser. Sudah tentu tidak, kebanyakannya adalah tidak berbahaya. Tetapi matlamat di sini adalah supaya anda tahu membezakan dengan ketepatan pembedahan bila gangguan mudah menjadi tanda amaran merah serta-merta. Isyarat nombor 1, kegatalan berterusan di betis.
Izinkan saya cerita tentang kes seorang pesakit. Mari kita panggil dia Maria. Seorang wanita berusia 72 tahun yang cergas. Dia datang ke klinik saya dalam keadaan sangat resah selepas melawat 3 pakar dermatologi yang berbeza. 3. Doktor, katanya dengan air mata berlinai naik. Sudah 8 bulan betis saya gatal dengan cara yang sangat menyeksakan. Ia lebih teruk waktu malam. Saya tidak boleh tidur. Saya menggaru sampai berdarah. Doktor lain dengan keangkuhan tipikal orang yang tidak mendengar memberitahunya itu adalah kulit kering orang tua. Mereka memberikannya krim pelembat mahal dan menyuruhnya minum air. Mengarut. Naluri Maria tahu ada sesuatu yang tidak kena. Kulitnya lihat normal dari luar. Tiada rawat, tiada kulat, tiada pengelupasan. Tetapi gatal itu datang dari dalam. Ia mendalam, membakar dan tidak henti-henti. Apabila dia menggambarkan sensasi api di bawah kulit itu kepada saya segera mengesyaki sesuatu yang jauh lebih jahat daripada kulit kering. Saya jelaskan sesuatu yang anda perlu tahu sekarang. Apabila limfoma, kanser sistem limfa mula berkembang, sel-sel malignin melepaskan bahan kimia keradangan yang dipanggil cytokine. Sitokin ini bergerak melalui aliran darah. Tetapi disebabkan graviti dan peredaran darah di kaki secara semula jadi lebih perlahan pada orang tua, ia cenderung terkumpul di bahagian bawah kaki. Ia adalah fisiologi tulen. Apabila bahan kimia ini membanjiri saraf betis anda, ia menyebabkan kegatalan yang terasa seolah-olah datang dari tulang. Jadi, analisis Maria menunjukkan tahap sel darah putih yang tinggi secara tidak normal. Biopsi mengesahkan limfoma peringkat awal. Hasilnya, boleh dirawat sepenuhnya. Maria menyelamatkan nyawanya kerana dia tidak menerima alasan ia normal untuk usia anda. Sekarang, beri perhatian kerana inilah yang membezakan alahan daripada amaran kematian. Ciri-ciri limfoma adalah khusus. Pertama, ia tidak datang dan pergi. Ia berterusan, hari demi hari. Kedua, ia menjadi sangat teruk pada waktu malam, mencuri tidur nyenyak yang diperlukan otak anda untuk tidak menua sebelum waktunya. Ketiga, ia tidak bertindak balas terhadap antihistamin atau krim. Anda boleh mandi dengan lotion dan ia akan tetap gatal. Jika anda mengalami ini di betis selama lebih daripada 4 minggu, lari jumpa doktor. Minta ujian darah penuh. Jangan biarkan mereka menyuruh anda pulang dengan krim. Kesihatan anda lebih berharga daripada kemalasan sistem perubatan. Saya berhenti sedetika di sini. Pernahkah anda merasakan gatal yang tak kira berapa banyak anda garu, anda rasa anda tidak dapat mencapai puncanya? Tulis ya di ruang komen jika ia pernah berlaku kepada anda. Saya mahu baca berapa ramai daripada anda yang telah diabaikan oleh sistem. Jadi, mari kita beralih ke isyarat nombor 2, gatalan di antara tulang belikat. Ini mungkin yang paling licik antara semua. Ia adalah isyarat senyap, pembunuh ninja. Kebanyakan orang mengaitkannya dengan tekanan, postur buruk atau tilam lama, kesilapan maut. Saya akan bercakap tentang Juan, akauntan berusia 65 tahun. Teliti, bijak. Selama setahun, dia melawat chiropractor dan tukang urut. Dia mengalami gatal misteri betul-betul di tengah belakang, di antara tulang belikat. Dia menggambarkannya sebagai api dalaman. Dia menukar tilamnya, menukar cadarnya kepada kapas organik, menukar sabun. Tiada apa yang berkesan. Apabila akhirnya dia tiba di kecemasan, bukan kerana gatal tetapi kerana dia rebah akibat keletihan. Diagnosis, kanser pankreas tahap lanjut. Tidak boleh dibedah. Isterinya hancur luluh memberitahu saya. Tiada siapa beritahu kami gatal di belakang ada kaitan dengan pankreas. Dan dia betul. Tiada siapa mengatakannya. Tetapi hubungan perubatan itu menarik dan menakutkan pada masa yang sama. Pankreas disambungkan ke hati oleh salur hempedu. Apabila tumor pankreas membesar, walaupun hanya beberapa milimeter, ia boleh menyumbat salur ini. Ini menyebabkan garam hempedu terkumpul dalam darah dan bukannya pergi ke usus. Dan inilah neurologinya. Disebabkan bagaimana tubuh kita terbentuk dalam rahim, saraf yang bertindak balas kepada garam hempedu ini menghantar isyarat sakit dan gatal tepat ke kawasan di antara tulang belikat. Ia adalah referred pain. Pankreas anda menjerit meminta tolong, tetapi mesej itu sampai ke belakang anda. Jadi, jika Juan tahu perkara ini, jika seorang doktor menghubungkan titik-titik itu lebih awal, ceritanya akan berbeza.
Rosa, seorang lagi pesakit dengan gejala yang sama, didiagnosis tepat pada waktunya. Kami bedah dia dan hari ini dia menikmati masa bersama cucu-cucunya. Adakah anda faham perbezaannya? Maklumat adalah nyawa, kejahilan adalah hukuman. Ciri-ciri kritikal isyarat ini adalah ia mendalam dan membakar, bukan di permukaan. Ia terletak tepat di antara tulang belikat, bukan di bahu, bukan di pinggang. Ia tidak lega dengan urutan, bahkan kadang-kadang urutan memburukkannya kerana ia merangsang peredaran garam hempedu yang merangsangkan itu. Dan ia biasanya disertai dengan keletihan yang tidak normal, keletihan yang membebani jiwa anda. Jika anda mempunyai gatal belakang yang tidak hilang dan anda juga perasan najis anda berwarna pudar atau air kencing anda sangat gelap, amaran maksimum. Minta ujian fungsi hati dan pankreas, bukan esok, hari ini. Bayangkan sebentar, berapa kos untuk merawat kanser pankreas tahap lanjut? Ubat-ubatan, kemasukan ke hospital, penjaga. Kita bercakap tentang kekayaan yang boleh meninggalkan keluarga anda dalam kerugian. Sebaliknya, rundingan tepat pada masanya, ujian darah, adalah sebahagian kecil sahaja. Menjaga kesihatan anda adalah keputusan kewangan paling bijak yang boleh anda buat dalam persaraan anda. Adakah anda masih bersama saya? Bagus, kerana ini menjadi lebih intensif. Jika anda menghargai maklumat mentah dan nyata ini, semak sekarang bahawa anda telah berlangganan. Sertai komuniti kami yang terdiri daripada orang yang memutuskan untuk hidup lebih lama dan lebih baik. Mari ke isyarat nombor 3. Gatal di kulit kepala tanpa kelemumur. Ini adalah halus, mudah untuk terlepas pandang. Roberto, guru berusia 71 tahun, datang hampir kerana malu. Doktor, katanya dengan suara perlahan, saya rasa macam ada semut berjalan di atas kepala saya. Tapi saya tak ada kutu, tak ada kelemumur, saya basuh rambut setiap hari. Apa yang digambarkan Roberto bukanlah gatal kulit. Ia adalah paresthesia, sensasi elektrik. Penggera dalaman saya serta-merta berbunyi. Kulit kepala adalah rangkaian padat saluran darah dan hujung saraf. Ia sangat sensitif terhadap perubahan dalam komposisi darah. Saya berkata, Roberto, mari kita lihat darah kamu. Hasilnya menunjukkan leukemia limfositik kronik pada peringkat sangat awal. Sel darah putihnya melonjak, memekatkan darahnya, menyukarkan peredaran mikro dalam kapilari halus kepalanya. Sensasi semut hantu itu adalah peredaran darahnya yang sedang berjuang. Terima kasih kepada Tuhan, kami mengesannya pada peringkat di mana tubuh masih boleh menanganinya tanpa kemoterapi agresif yang memusnahkan tubuh. Roberto masih memberi kelas tuition dan menjalani kehidupannya. Adakah anda nampak corak di sini? Tubuh sentiasa memberi amaran. Masalahnya ialah kita terlalu sibuk atau terlalu takut untuk mendengar. Leukemia adalah licik. Ia boleh berada bertahun-tahun tanpa menunjukkan gejala serius. Tetapi, kulit kepala selalunya menjadi pemberi maklumat pertama. Kunci kepada isyarat ini, ia terasa lebih seperti kesemutan elektrik daripada gatal kulit. Tiada kelemumur, tiada siboria, tiada apa yang nampak. Ia menjadi lebih teruk dengan tekanan atau pada waktu petang apabila tubuh keletihan. Ia boleh bergerak dari satu sisi ke sisi lain kepala tanpa corak tetap. Jika anda rasa semut hantu itu dan anda berusia lebih 60 tahun, jangan beli syampu anti kelemumur lagi. Pergi jumpa doktor dan minta ujian darah. Ia mudah, ia murah dan ia penting. Saya mahu anda renung sebentar. Berapa kali anda membeli krim, rawatan sapu atau ubat rumah untuk sesuatu yang tidak sembuh? Ketawa, kita menghabiskan wang untuk tampalan sementara, sedangkan penyelesaian sebenar memerlukan keberanian untuk menyiasat punca akar. Sekarang, saya perlu bertanya sesuatu yang sangat serius. Pernahkah anda mempunyai sensasi pelik pada kulit yang doktor anda tolak tanpa menyentuh anda pun? Saya mahu anda jujur. Tulis pernah jadi di ruang komen. Mari kita dedahkan realiti penjagaan perubatan yang kita terima. Pengalaman anda boleh membantu orang lain untuk tidak berasa keseorangan dalam hal ini. Tetapi kita belum selesai. Dua isyarat seterusnya adalah lebih intimate dan malangnya, ia adalah yang paling banyak merawat nyawa kerana rasa malu menghalang orang untuk bercakap. Ya, rasa malu membunuh lebih banyak daripada kanser itu sendiri.
kita bercakap tentang kawasan yang disebabkan pantang larang, kita lebih suka abaikan sehingga kesakitan tidak tertanggung. Dan saya jamin apabila kita sampai ke isyarat nombor 5, anda akan berharap anda mengetahuinya lebih awal. Terus mendengar, kerana apa yang akan datang seterusnya memberi kesan kepada lelaki dan wanita dan ia adalah sesuatu yang jika anda abaikan tidak memberi peluang kedua. Isyarat nombor 4, kegatalan berterusan di kawasan payudara atau dada. Dengar dengan teliti kerana ini bukan hanya untuk wanita. Lelaki juga mempunyai tisu payudara dan juga boleh mati kerananya jika mereka mengabaikannya. Isyarat ini amat berbahaya kerana ia melanggar semua yang telah diajarkan kepada kita tentang kanser payudara. Kita selalu diberitahu cari benjolan, sentuh diri sendiri untuk cari ketulan. Tetapi, bagaimana jika saya beritahu anda bahawa wujud sejenis kanser, agresif dan mematikan yang tidak membentuk benjolan pada mulanya? Mari bercakap tentang Patricia, 58 tahun, seorang wanita yang melakukan pemeriksaan kesihatan yang menjaga dirinya. Dia datang ke klinik saya membawa kekecewaan berbulan-bulan. Dia telah melawat pakar sakit puan, pakar dermatologi, semua, benar-benar semua memberitahunya perkara yang sama. Ia dermatitis sebab coli, ia sabun pencuci, ia peluh berlebihan. Mereka memberikannya krim kortison yang tidak memberi kesan apa-apa. Doktor, kata Patricia kepada saya dan saya tidak akan melupakan keputusasaan dalam suaranya. Sudah 4 bulan payudara kanan saya gatal dengan cara yang membangunkan saya. Saya tak rasa apa-apa yang keras, tak ada benjolan, tapi gatalnya dalam, seolah-olah saya dibakar dengan rokok dari dalam. Apabila saya memeriksanya, pada pandangan kasar, kulitnya kelihatan hampir normal, tiada luka. Tetapi apabila menyentuhnya, di situ ada perbezaannya. Kulit di sekeliling puting terasa sedikit lebih tebal, lebih hangat seperti kulit oren. Patricia tidak mempunyai alahan. Dia menghidap kanser payudara radang atau inflammatory breast cancer. Jenis kanser ini adalah raksasa yang berbeza. Ia tidak membentuk jisim pepejal pada mulanya. Sebaliknya, sel-sel kanser menyumbat saluran limfa kulit. Bayangkan paip tersumbat, cecair terkumpul menyebabkan keradangan mikroskopik dan tekanan pada saraf itu diterjemahkan sebagai gatal, panas dan berat. Patricia bernasib baik, saya mendengarnya. Kami melakukan ujian yang betul, bukan sekadar mamogram standard tetapi MRI dan biopsi kulit dan mengesahkan diagnosis. Anda selamatkan nyawa saya, katanya selepas kemoterapi. Dan dia betul kerana kanser radang merebak dengan kelajuan yang memakutkan. Jika kami menunggu benjolan yang kelihatan muncul, ia sudah terlambat untuk menyembuhkannya. Ciri-ciri yang anda mesti hafal demi nyawa anda dan nyawa anak perempuan atau isteri anda. Kegatalan adalah berterusan, tidak datang dan pergi dengan kitar hormon. Ia tertumpu di sekeliling puting tetapi boleh naik ke arah ketiak. Ia disertai dengan rasa panas atau pedih. Kulit mungkin terasa tebal atau edematosa, bengkak walaupun kelihatan normal. Ia tidak bertindak balas kepada penukaran pakaian atau krim. Dan untuk lelaki yang mendengar saya, jika anda rasa gatal di puting dada yang tidak reda, jangan anggap ia geseran baju. Kanser payudara lelaki jarang berlaku, tetapi apabila ia berlaku, ia biasanya didiagnosis pada peringkat akhir kerana lelaki tidak percaya ia boleh berlaku kepada mereka. Jangan jadi sebahagian daripada statistik itu. Saya berhenti seketika di sini kerana ia penting. Jika anda menghargai maklumat ini yang hospital tidak selalu jelaskan dengan begitu jelas, saya perlukan anda melanggan channel ini sekarang juga. Kita sedang membina komuniti warga emas yang berpengetahuan dan diperkasa. Jangan biarkan algoritma menyembunyikan video-video ini daripada anda. Tekan butang langgan dan aktifkan loceng. Ia percuma dan mungkin menjadi peringatan yang menyelamatkan nyawa anda esok. Mari teruskan. Kita sampai ke zon paling sukar, zon kesunyian. Isyarat nombor 5, kegatalan di kawasan anogenital. Ini, tanpa ragu lagi, adalah isyarat yang paling diabaikan antara semua. Dan bukan kerana ia kurang berbahaya,
tetapi kerana sesuatu yang jauh lebih manusiawi dan menyedihkan, rasa malu. Kesopanan. Berapa banyak nyawa hilang kerana pesakit lebih rela menderita dalam diam daripada menunjukkan bahagian tubuh itu kepada doktor. Izinkan saya cerita tentang Carlos, 69 tahun. Seorang lelaki yang bangga, orang lama. Isterinya hampir terpaksa menyeritnya ke klinik. Carlos telah menderita selama lebih setahun, 1 tahun penuh, mengalami gatal yang teruk di kawasan dubur. Dia terjaga pada waktu malam, menggaru sehingga terluka. Apa yang dia buat? Apa yang kebanyakan orang buat? Mendiagnosis diri sendiri. Ia buasir, fikirnya. Dia pergi ke farmasi, membeli semua krim buasir yang ada, menghabiskan ratusan dolar untuk ubat rumah. Tiada apa yang berkesan. Apabila akhirnya dia mengatasi rasa malunya dan membenarkan saya memeriksanya, jantung saya luruh. Saya menemui lisi yang telah membesar secara senyap, memakan ketakutan dan kesunyiannya. Ia adalah kanser dubur. Nasib baik, ia masih boleh dirawat, tetapi rawatannya jauh lebih agresif daripada apa yang sepatutnya jika setahun lebih awal. Carlos mengaku kepada saya kemudian, "Doktor, saya hampir hilang nyawa kerana malu. Kalau saya datang lebih awal, semuanya akan lebih mudah." Dan dia betul. Pembedahan kecil menjadi rawatan kompleks dengan radiasi. Dan bukan lelaki sahaja. Elena, 65 tahun, menghabiskan 8 bulan dengan gatal vulva yang kuat. Dia menganggapnya kekeringan menopause. Dia menggunakan pelincir, krim estrogen, ubat herba. Apabila saya melihatnya, dia menghidap kanser vulva. Saya fikir ia normal untuk usia saya, katanya sambil menangis. Dengar baik-baik. Usia tua tidak sinonim dengan penderitaan. Gatal kronik di bawah sana tidak normal. Ciri-ciri gatal berbahaya ini adalah jelas. Ia berterusan, tidak berselang-seli. Ia tidak bertabah baik dengan kebersihan. Malah membasuh terlalu banyak boleh memburukkan, tetapi tidak menyembuhkan kanser. Ia tidak bertindak balas kepada krim buasir atau antikutal. Mungkin terdapat perubahan pada tekstur kulit atau warna, tumpuk putih, merah atau coklat. Ia menjadi semakin teruk secara beransur-ansur. Saya mahu anda faham sesuatu yang asas. Kami doktor telah melihat segala-galanya. Kami tidak peduli tentang estetik anda. Kami peduli tentang nyawa anda. Tiada apa yang perlu dimalukan dalam perundingan perubatan. Gatal yang anda sembunyikan kerana malu itu mungkin peluang terakhir tubuh anda untuk bertindak. Bila anda patut benar-benar risau, mari kita ringkaskan ini dengan ketepatan tentera. Saya tidak mahu anda menjadi hipokondriak. Saya mahu anda menjadi ahli strategi kesihatan anda. Sebahagian besar gatal adalah tidak berbahaya. Kulit kering, alahan, label pakaian. Tetapi, bilakah ia menjadi pengalaram kanser? Inilah senarai simak kecemasan anda. Jika anda memenuhi kriteria ini, panggilan seterusnya mestilah kepada doktor. Keteganan, persistensia, jika gatal berlanjutan lebih 4 minggu tantu penambahbaikan. 4 minggu adalah hadnya. Lokasi khusus jika ia berada di salah satu daripada 5 zon yang kita bincangkan tadi. Betis, tulang belikat, kulit kepala, dada dan zon onogenital. Rintangan, jika anda sudah mencuba krim pelembab, antihistamin dan ubat rumah dan gatal itu mentertawakan anda. Keensitan malam jika ia mengganggu tidur anda. Kanser biasanya lebih aktif secara metabolik pada malam dan tubuh mempunyai kurang gangguan, jadi isyaratnya diperkuatkan. Simptom iringan, jika selain gatal, berat badan anda turun tanpa diet, demam yang tidak dapat dijelaskan atau keletihan melampau. Jika anda mempunyai satu atau lebih ciri-ciri ini, jangan tunggu. Jangan kecilkan masalah. Kanser yang dikesan awal selalunya adalah penyakit yang boleh dirawat dengan pembedahan kecil dan pil. Kanser yang diabaikan selama berbulan-bulan menjadi raksasa yang memerlukan kemoterapi, radiasi dan memakan kecergasan tahun-tahun emas anda. Perbezaan antara kedua-dua senario itu bergantung semata-mata pada kesediaan anda untuk mendengar tubuh anda.
Organisma anda adalah sistem penggera paling canggih di alam semesta yang diketahui. Maria, Juan, Roberto, Patricia, Carlos, mereka semua menerima isyarat itu. Ada yang bertindak cepat, ada yang menunggu. Mereka yang bertindak cepat hari ini mempunyai kualiti hidup yang lebih baik. Saya beritahu anda sebagai seorang profesional, meluangkan masa untuk pemeriksaan kerana gatal biasa adalah pelaburan kewangan terbaik yang akan anda buat. Kerana memulihkan kesihatan menelan belaja yang besar, tetapi mengekalkannya hanya memerlukan perhatian. Sekarang, saya perlukan anda melakukan sesuatu yang penting. Fikirkan tentang seseorang yang anda sayangi. Pasangan anda, abang anda, kawan baik anda. Mungkin mereka sedang menggaru sekarang dan berfikir bahawa ia tiada apa-apa. Kongsikan kandungan ini dengan mereka. Maklumat perubatan berkualiti dijelaskan tanpa istilah teknikal menyelamatkan nyawa sebenar. Mungkin mesej ini adalah apa yang seseorang perlu dengar hari ini untuk membuat keputusan yang akan menyelamatkan nyawa mereka. Manakah antara 5 isyarat ini yang paling mengejutkan anda? Adakah anda tahu belakang boleh memberi amaran tentang pankreas? Atau kulit kepala memberi amaran tentang darah? Beritahu saya di ruang komen. Saya mahu membaca komen anda. Penyertaan anda membantu video ini sampai kepada lebih ramai orang yang sangat memerlukannya. Ingat sentiasa, setiap hari anda menjaga kesihatan anda adalah satu hari yang anda menangi untuk menikmati cucu-cucu anda, perjalanan anda, rehat anda yang sewajarnya. Tiada harta yang lebih besar daripada tubuh yang sihat di hari tua. Jaga kuil anda. Dengar bisikannya sebelum ia menjadi jeritan. Jumpa lagi dalam analisis seterusnya dengan lebih banyak maklumat yang secara harfiah boleh mengubah nasib anda. Jaga diri. Kita telah melayari bersama 5 isyarat paling berbahaya dan senyap yang boleh dihantar oleh tubuh anda. Kita telah bercakap tentang betis dan limfoma, belakang dan pankreas, kulit kepala dan leukemia, dada dan kanser radang, dan zon intim yang sering kita diamkan kerana malu. Tetapi sekarang, kita sampai ke saat penentuan. Saat di mana semua maklumat ini menjadi kuasa sebenar atau kekal sekadar ketakutan yang tidak berguna. Saya mahu anda memberi perhatian lebih daripada biasa, kerana apa yang akan saya beritahu anda dalam beberapa minit yang akan datang adalah manual arahan untuk menyelamatkan nyawa anda dan harta anda. Sekarang, anda tahu 5 isyarat ini. Saya ingin menjelaskan sesuatu yang sangat penting. Sesuatu yang vital supaya anda tidak hidup dalam keadaan panik berterusan. Bukan semua gatal bermaksud kanser. Ulang dengan saya. Bukan semua gatal adalah hukuman mati. Malah, sebahagian besar kegatalan, 90% atau lebih adalah benar-benar tidak berbahaya dan boleh diselesaikan dengan rawatan mudah. Apabila kita menua, kulit kita berubah. Ia kehilangan minyak semula jadi, menjadi lebih nipis, lebih rapuh. Xerosis atau kulit kering melampau adalah punca nombor 1 gatal pada orang berumur lebih 60 tahun. Alahan bermusim, penukaran sabun pencuci baju, reaksi terhadap ubat tekanan darah baru, semua ini adalah punca biasa, remeh dan mudah diperbaiki. Jadi, di mana garisan merahnya? Bilakah anda patut berhenti membeli krim pelembap dan mula menuntut ujian onkologi? Inilah kunci untuk membezakan antara gangguan dan ancaman. Dengar baik-baik ciri-ciri ini. Catat jika perlu kerana ia analah kompas anda dalam ribut. Pertama, ketahanan. Jika anda mempunyai gatal yang berlanjutan lebih dari 4 minggu tanpa sebarang penambahbaikan, itu tidak normal. Kulit kering lega dengan krim. Alhan lega dengan antihistamin. Kanser tidak bertindak balas terhadap semua itu. Jika anda sudah sebulan menggaru tempat yang sama dan tiada apa yang berubah, amaran. Kedua, lokasi khusus. Jika seluruh badan anda gatal secara umum, kadangkala ia mungkin kulit kering atau masalah buah pinggang atau hati umum. Tetapi jika gatal itu tertumpu dengan ganas di salah satu daripada 5 zon yang kita bincangkan hari ini, hanya di betis, hanya di antara tulang belikat, hanya di puting, itu mencurigakan. Tubuh adalah bijak dan khusus.
Ketiga, keamatan malam. Ini adalah pendedah besar. Kebanyakan keadaan kulit yang tidak berbahaya gatal pada waktu siang dan membiarkan anda tidur. Pruritus paraneoplastic, gatal yang disebabkan oleh kanser, adalah haiwan malam. Jika anda terjaga pada pukul 3 pagi dengan keperluan mendesak untuk menggaru sehingga berdarah, tubuh anda menjerit bahawa ada sesuatu yang mengganggu sistem saraf pusat atau kimia darah anda semasa anda tidur. Keempat, ketiadaan sebab yang jelas. Jika anda tidak menukar sabun, tidak makan makanan baru, tiada gigitan serangga yang kelihatan, namun gatal itu muncul entah dari mana dan kekal, tanyalah kenapa. Dan kelima, dan mungkin yang paling penting, simptom iringan. Kanser jarang bergerak sendirian. Jika gatal anda disertai dengan penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan, dan saya bercakap tentang kehilangan 5 atau 10 kilo tanpa mencuba, jika anda rasa keletihan yang tidak sembuh dengan tidur siang, jika anda mengalami peluh malam yang membasahi cadar, maka gatal itu hanyalah puncak gunung ais. Jika situasi anda memenuhi satu atau lebih kriteria ini, sudah tiba masanya untuk berunding dengan doktor anda tanpa lengah. Jangan tunggu minggu depan. Jangan tunggu dan lihat jika ia hilang. Tetapi di sinilah masalah sebenar muncul. Sistem perubatan. Saya tahu apa yang anda fikirkan. Doktor, tapi kalau saya pergi jumpa doktor, mereka akan cakap saya dah tua, bagi saya krim dan suruh saya balik rumah. Saya tahu. Saya dah tengok beratus kali. Diskriminasi umur adalah wabak dalam perubatan moden. Ramai profesional melihat kedutan dan menganggap sebarang gejala adalah faktor usia. Sebab itu, hari ini saya akan ajar anda menjadi peguam bela diri anda sendiri. Saya akan berikan anda senjata retorik supaya tiada doktor yang mengabaikan anda. Apabila anda pergi ke perundingan, jangan sekadar berkata, saya gatal di sini. Jadilah khusus. Gunakan data yang anda pelajari hari ini. Katakan ini, doktor, saya mengalami gatal berterusan di zon khusus sejak berapa minggu yang lalu. Ia tidak bertindak balas dengan krim atau antihistamin. Ia menjadi lebih buruk pada waktu malam dan menghalang saya tidur. Saya tahu ini boleh menjadi simptom paraneoplastik bagi jenis kanser seperti limfoma, pankreas dan sebagainya. Untuk ketenangan dan keselamatan saya perlukan kita tolak kemungkinan itu dengan ujian khusus, bukan sekadar pemeriksaan visual. Boom! Saya jamin sikap doktor itu akan berubah serta-merta. Dia akan berubah daripada melihat anda sebagai orang tua yang suka mengaduh kepada melihat anda sebagai pesakit berpengetahuan yang menuntut dan berhak mendapat perhatian berkualiti. Bercakap dalam istilah tepat dan menunjukkan bahawa anda memahami potensi bahaya memaksa sistem untuk bertindak balas. Jangan takut untuk meminta pendapat kedua jika yang pertama tidak meyakinkan anda. Ingat Maria, Juan, Patricia, mereka semua terpaksa berkeras. Jika mereka berpuas hati dengan jawapan pertama, mereka tidak akan berada di sini hari ini. Ketekunan mereka adalah pelampung penyelamat mereka. Ketekunan anda adalah hak anda. Dan sekarang, mari bercakap tentang sesuatu yang sering kita lupakan. Kesan keuangan kesihatan anda. Kita hidup dalam masa yang sukar. Pencen tidak mencukupi, ekonomi tidak menentu. Ramai daripada anda berfikir, saya tak nak habiskan duit jumpa doktor kalau tak serius. Kesilapan besar. Izinkan saya letakkannya dalam istilah pelaburan kerana saya tahu anda faham nilai wang. Diagnosis kanser pada tahap 1 adalah pembaikan kecil. Pembedahan, mungkin rawatan pendek dan anda kembali ke kehidupan anda. Kos boleh diurus. Kesan pada keluarga rendah. Diagnosis kanser pada tahap 4 selepas mengabaikan gatal itu selama setahun adalah malapetaka total. Rawatan kronik, penjaga sepenuh masa, pengubahsuaian rumah, ubat eksperimen mahal, itu menelan simpanan seumur hidup. Ia boleh meninggalkan pasangan atau anak-anak anda dalam situasi yang sukar. Menjaga tubuh anda, mendengar gatal itu tepat pada masanya adalah strategi pelindungan harta terbaik yang wujud. Tubuh anda adalah sistem pengegar paling canggih yang wujud di alam semesta yang diketahui. Ia telah berevolusi selama berjuta-juta tahun untuk terus hidup. Setiap sensasi, setiap perubahan,
Setiap gangguan yang kelihatan kecil adalah satu mesej. Mengabaikan gatal berterusan adalah seperti mencabut bateri pengegar bakaran kerana ia bising sedangkan rumah mula terbakar. Ingat kisah-kisah yang kita kongsikan? Ingat Maria dan betisnya yang memberitahunya tentang limfoma. Ingat Juan dan belakangnya yang menjerit kerana pankreasnya. Ingat Roberto dan kulit kepala elektriknya memberi isyarat leukemianya. Ingat Patricia dan dadanya memberi amaran tentang kanser radang. Dan ingat Carlos dan Elena yang mengatasi rasa malu untuk menyelamatkan nyawa mereka. Mereka semua mempunyai persamaan dengan anda. Mereka adalah manusia yang berhak untuk hidup, berhak menikmati cucu-cucu mereka, berhak melihat matahari terbit, berhak mendapat ketenangan. Perbezaannya ialah mereka bertindak dan anda hari ini mempunyai peluang untuk memutuskan bahawa anda juga akan bertindak. Sebagai doktor, tetapi terutamanya sebagai manusia yang benar-benar mengambil berat tentang kesejahteraan anda, saya minta, saya merayu, jangan abaikan isyarat-isyarat ini. Jangan kecilkan apa yang anda rasa kerana takut mengganggu. Jangan tangguhkan perundingan kerana malu. Nyawa anda lebih berharga daripada sebarang ketidakselesaan seketika. Kesihatan anda adalah tanggungjawab terpenting anda, tetapi juga hak asasi anda. Anda berhak mendapat jawapan yang jelas. Anda berhak mendapat perhatian perubatan berkualiti. Anda berhak hidup tanpa keresahan gejala yang tidak dapat dijelaskan. Kita sedang sampai ke penghujung perjalanan ini, tetapi saya mahu ini menjadi permulaan hubungan baharu dengan tubuh anda. Hubungan yang berasaskan mendengar, menghormati dan tindakan pantas. Jika video ini telah membuka mata anda, jika ia telah memberi anda alat yang anda tidak miliki, jika ia telah membuat anda berfikir tentang gangguan yang anda abaikan, maka saya telah memenuhi misi saya. Tetapi misi anda baru bermula. Tolong, kongsikan video ini dengan orang tersayang anda. Hantarkannya ke kumpulan keluarga, kongsikannya dengan kawan-kawan kelab, dengan jiran anda. Maklumat perubatan berkualiti dijelaskan tanpa selindung boleh menyelamatkan nyawa. Mungkin seseorang dalam lingkungan anda perlu mendengar tepat perkara ini pada masa ini untuk membuat keputusan pergi ke doktor. Jadilah saluran bantuan itu. Berikan like jika ia bermanfaat kepada anda kerana itu membantu YouTube memahami bahawa kandungan ini berharga dan menunjukkannya kepada lebih ramai warga emas yang perlu tahu ini. Dan beritahu saya di ruang komen, adakah anda berjanji hari ini untuk mendengar tubuh anda? Tulis saya berjanji di ruang komen. Saya mahu melihat sepasukan orang berani mengambil alih nasib mereka. Dan satu perkara lagi, jika anda pernah rasa doktor tidak mendengar anda, ceritakan juga kepada saya. Mari kita pecahkan kesunyian. Pengalaman anda penting. Ingat, sentiasa anda menjaga kesihatan anda adalah satu hari anda melabur dalam masa depan anda, dalam keluarga anda, dalam impian anda. Tiada kekayaan yang lebih besar daripada bangun tanpa rasa sakit dan dengan ketenangan. Tugas saya adalah memberi anda maklumat. Tugas anda adalah menggunakannya untuk hidup lebih lama dan lebih baik. Jaga tubuh anda, dengar bisikannya dan jangan sesekali biarkan sesiapa memberitahu anda bahawa gejala anda tidak penting. Jumpa lagi dalam video seterusnya dengan lebih banyak kebenaran perubatan yang boleh mengubah hidup anda selamanya. Semoga diberkati dan sihat sejahtera.